Bagi semua duit. Bagi semua duit sekarang. Suara jeritan Marzuki bergema di seluruh bank di Kampung Damai yang sunyi itu. Namun, pada saat itu, perompak bank itu langsung tidak menyedari siapa sebenarnya wanita yang sedang diacukan pistol buatan sendiri olehnya. Walaupun wanita itu kelihatan seperti seorang makcik biasa dengan pakaian ringkas, pandangan matanya setajam helang. Matanya yang tajam itu mampu menembusi tangan yang terketar-ketar dan renungan mata lelaki bersenjata itu yang penuh keputusasaan. Tubuhnya bergerak sepantas kilat, tidak membiarkan walau sesaat pun ruang terlepas. Siapakah sebenarnya wanita ini? Marilah kita saksikan bersama-sama kisah yang penuh dengan liku-liku yang mengejutkan dan mengagumkan ini hingga ke penghujungnya. Tetapi sebelum itu, para penonton semua sudah makan? Jika belum, jangan lupa isi perut dulu ya. Dan jika anda sudi menekan butang ikuti dan suka, semoga sedikit tuah akan menyinari hari anda juga. Kampung Damai, sebuah perkampungan kecil di negeri Pahang. Pada suatu petang yang cerah dan tenang, cahaya matahari yang hangat menyinari masuk melalui cermin bank. Pintu automatik yang agak usang terbuka memperlihatkan kemunculan seorang wanita pertengahan usia. Tingginya sekitar 167 cm dengan susuk tubuh yang tegap. Walaupun hanya mengenakan kemeja wanita biru gelap dan seluar kapas berwarna kuning air, bukan seragam tentera, setiap langkahnya memancarkan aura yang menggerunkan. Belakangnya tegak, pandangannya lurus ke hadapan dan langkahnya senyap tanpa bunyi. Dia adalah Lieutenant General Dato' Aisyah, Timbalan Panglima Grup Gerak Khas GGK Tentera Darat Malaysia, satu-satunya wanita di Malaysia yang pernah memakai 3 bintang di bahunya. Tetapi di sini, semua orang memanggilnya Makcik Aisyah. Seorang kerani bank menyapanya dengan mesra. Makcik Aisyah membalas dengan senyuman ringkas sambil menyerahkan slip deposit. Jari jemarinya yang kasar menandakan bertahun-tahun latihan keras. Dia memberitahu bahawa dia singgah untuk mendepositkan wang sebelum membuat rondaan di sekitar kampung. Sudah menjadi kebiasaan Makcik Aisyah untuk pulang ke kampung halamannya dengan pakaian biasa sekali atau 2 kali setahun untuk membuat rondaan. Kerani itu menerima slip deposit dengan pandangan penuh hormat. Walaupun kelihatan seperti kunjungan biasa, sepasang mata tajam itu sedang menilai keselamatan di sekelilingnya secara senyap. Kedudukan peti besi, butang penggera kecemasan, malah sudut kamera litar tertutup CCTV. Semuanya direkodkan secara automatik di dalam otaknya. Ia adalah tabiat yang terbentuk daripada pengalaman lebih 20 tahun dalam pasukan khas. Semua penduduk kampung tahu bahawa dia adalah seorang jeneral wanita yang legenda, kebanggaan kampung yang sering diceritakan dari mulut ke mulut. Anak perempuan keluarga Ibrahim dah jadi jeneral besar di Kuala Lumpur. Tetapi semua orang hanya bertukar pandangan dan melayannya seperti makcik biasa di kampung itu, dan itulah yang diinginkan oleh Makcik Aisyah. Ketika Makcik Aisyah berpaling untuk menyapa Mak Timah, pemilik kedai makan langganannya, wanita tua itu melambai dengan senyuman mesra yang dihiasi kedutan. Walaupun sudah berusia lebih 70 tahun, Mak Timah masih sihat. Aisyah dah berbulan tak jumpa. Singgahlah kedai Mak, nanti Mak masakkan gulai lemak cili padi kegemaran kau. Mak Timah adalah orang yang melihat Aisyah membesar sejak kecil. Ketika Aisyah masih di sekolah rendah, jika dia terlupa membawa bekal, Mak Timah lah yang akan sentiasa berkongsi nasi dan lauk dengannya. Kata-kata Mak Timah itu mengimbas kembali kenangan zaman kanak-kanaknya. Bapanya yang sering mengamuk apabila mabuk, air mata ibunya dan hari-hari sunyi seorang gadis kecil bernama Aisyah. Kedai Mak Timah adalah tempat perlindungan kecilnya ketika itu. Aisyah menundukkan kepalanya dengan hormat dan berjanji akan singgah selepas selesai rondaan. Encik Badrul, pengurus cawangan bank itu, mendekatinya dengan senyap. Lelaki berusia pertengahan 40 konan itu segak berkemeja. Biasanya dia akan memanggil Aisyah Puan Jeneral dengan penuh hormat, tetapi di sini dia hanya memanggilnya Puan Aisyah. Mereka berdua berbual santai tentang kehidupan di Kuala Lumpur dan perubahan di kampung. Apabila pengurus itu menceritakan tentang pemasangan lampu jalan baru di pintu masuk kampung bulan lepas, Aisyah mengangguk sambil mendengar dengan teliti. Namun di tengah-tengah perbualan itu, matanya terus mengimbas sekeliling bank dan pada ketika itulah pandangan tajam Aisyah tertumpu pada pintu masuk.
Dia melihat seorang lelaki yang mencurigakan melangkah masuk dengan riak wajah cemas. Serta-merta, satu ketegangan menjalar di tubuh Aisyah. Urat di belakang tangannya sedikit timbul, tumitnya terangkat sedikit dari lantai. Gerak-geri yang tidak kena dengan suasana, pandangan mata yang liar dan postur yang tidak wajar. Pengalaman lebih 20 tahun dalam pasukan khas sedang menghantar isyarat bahaya kepadanya. "Ada apa-apa ke, Puan Aisyah?" Encik Badrul perasan perubahan riak wajahnya, tetapi Aisyah hanya menepisnya dengan senyuman. Seluruh tubuhnya kini dalam mod siap siaga tempur. Naluri pahlawan yang tersembunyi di sebalik pakaian biasa itu sedang bangkit. Hujung jarinya bergetar sedikit, anak matanya membesar, nafasnya menjadi lebih dalam dan perlahan. Lelaki itu ialah Marzuki, berusia lingkungan lewat 30-an. Dia memakai seluar jin lusuh dan baju berhud kelabu. Wajahnya pucat lesi, matanya kemerahan. Dia memandang sekeliling bank dengan gelisah, tangan kanannya menggenggam sesuatu di dalam poket baju, manakala tangan kirinya memegang sampul surat coklat yang lama. Wajahnya dipenuhi keletihan dan keputusasaan. Aisyah tahu secara naluri bahawa pandangan matanya adalah pandangan seseorang yang telah membuat keputusan nekat. Ia sama seperti pandangan mata seorang askar yang akan berangkat ke misi terakhirnya. Aisyah mula memantau keadaan dengan pergerakan yang hampir tidak disedari. Dia mengira dengan pantas kedudukan pintu keluar, tempat perlindungan dan lokasi orang ramai di dalam bank. Jarak dari pintu kecemasan di sebelah kiri, kedudukan butang penggera di belakang kaunter dan keadaan hampir 10 orang pelanggan lain, nafasnya dalam dan tenang. Semua dirianya berjaga sepenuhnya. Dari luar, dia hanyalah seorang wanita pertengahan usia biasa. Tetapi di dalam, dia sudah menjadi seorang komander di medan perang. Aisyah yang telah melalui pelbagai situasi krisis, tahu ini adalah satu lagi ujian yang bakal bermula. Tetapi dia tidak pernah takut. Sebaliknya, tumpuannya yang tajam merebak ke seluruh tubuh, seperti ketenangan sebelum ribut melanda. Hanya dia seorang yang dapat merasakan sesuatu bakal berlaku. Tubuh Marzuki kelihatan semakin tegang. Dia memandang ke kiri dan kanan seolah-olah teragak-agak seketika sebelum berlari ke pintu dan menguncinya dari dalam. Kemudian, tangannya yang terketar-ketar mengeluarkan objek hitam dari poketnya. Ia kelihatan seperti sepucuk pistol. Peluh membasahi wajah Marzuki yang sudah pucat. "Bagi semua duit." Jeritnya, suaranya bergema di seluruh bank. Pada ketika itu, riak wajah semua pelanggan bertukar ketakutan. Ada yang ternganga bersedia untuk menjerit. Ada yang terus meniarap di lantai secara naluri. Kerani wanita di belakang kaunter memandang Aisyah dengan penuh terkejut, bibirnya menggeletar. "Puan Jin?" Sebelum perkataan itu terkeluar, Aisyah dengan pantas meletakkan jari telunjuknya ke bibir. Matanya menjadi tajam sambil berbisik sepatah, "Diam." Isyarat kecil itu serta-merta mengubah riak wajah penduduk kampung. Mak Timah kembali berlakon seperti orang tua yang ketakutan. Encik Badrul berhenti menunjukkan rasa hormat dan mula berlakon cemas seperti pekerja bank biasa. Ini adalah isyarat senyap yang mereka fahami dan telah lama dilatih. Isyarat yang Aisyah sediakan setiap kali dia pulang ke kampung untuk menghadapi situasi yang tidak dijangka. Mata Aisyah melirik ke seluruh bank, memberi isyarat kepada semua orang untuk bertenang dengan pandangan senyapnya sebelum kembali menatap Marzuki. Lelaki itu kini berada dalam keadaan yang sangat tidak stabil dan berbahaya. Objek seperti pistol di tangannya tidak henti-henti bergetar, nafasnya tercungap-cungap, matanya meliar tanpa fokus. Suasana di dalam bank menjadi sunyi sepi sehingga bunyi nafas pun kedengaran. Hanya bunyi detik jam di dinding tik-tok seperti kiraan detik bom jangka menambahkan lagi ketegangan. Aisyah mula menilai situasi dengan tepat. Adakah objek di tangan Marzuki itu pistol betul atau palsu? Sejauh mana rapuhnya keadaan mentalnya? Adakah dia benar-benar berniat untuk menembak? Dan yang paling penting, apakah motifnya? Aisyah cuba mencari sesuatu di dalam mata lelaki itu. Keputusasaan, kemarahan atau apa-apa perasaan lain yang mendorongnya ke tahap ini. Tiba-tiba, seorang lelaki tua yang berdiri di hadapan kaunter memegang dadanya dan terhuyung hayang seperti diserang sakit jantung.
Marzuki segera mengacukan pistol ke arahnya. "Jangan bergerak! Siapa pun jangan bergerak!" Suara Marzuki serak. Di wajahnya terpancar campuran rasa kesal dan takut. Aisyah serta-merta tahu ini bukan jenayah yang dirancang rapi, tetapi keputusan saat akhir yang lahir dari desakan hidup. Aisyah mengambil kesempatan itu untuk melangkah setapak ke hadapan dengan perlahan. Langkahnya senyap, pergerakannya lembut seperti aliran air dalam masa yang seakan terhenti. "Makcik tu, jangan gerak." Marzuki mengalihkan muncung pistol ke arah Aisyah. Jarinya sudah berada di picu, tetapi riak wajah Aisyah langsung tidak berubah. Sebaliknya, matanya memancarkan ketenangan dan fokus yang jitu, seperti pandangan pemangsa yang memerhati mangsanya, tetapi pada masa yang sama, ia adalah pandangan yang penuh dengan pemahaman yang mendalam. Aisyah berhenti. Nafasnya dalam dan teratur, jantungnya berdegup normal. Inilah ketenangan dalam situasi krisis yang ditempa daripada pengalaman lebih 20 tahun dalam pasukan khas. Dia merenung jauh ke dalam mata Marzuki, cuba membaca fikirannya dan mencari kelemahan psikologi lelaki itu. Suasana di dalam bank semakin menyesakkan. Semua orang menahan nafas di tengah-tengah ketegangan yang tidak menentu. Dalam kesunyian itu, analisis dingin Aisyah dan keadaan mental Marzuki yang rapuh sedang berlawan secara senyap seperti ketenangan sebelum ribut mengganas. Tiada siapa yang tahu apa yang akan berlaku seterusnya. Petang yang damai di Kampung Damai telah bertukar menjadi detik krisis dalam sekelip mata. Dan di tengah-tengah krisis itu adalah Lieutenant Jeneral Aisyah dalam pakaian biasanya yang sudah mempunyai rancangan seterusnya di dalam fikirannya, hanya menunggu masa yang sesuai. Mata Marzuki yang resah melilau ke seluruh bank dengan pantas. Objek hitam di tangan kanannya diacukan silih berganti untuk menakut-nakutkan orang ramai, manakala tangan kirinya menggenggam sampul surat coklat dengan erat. "Bagi semua duit, cepat, yang dalam peti besi pun, keluarkan semua." Suaranya bergetar tetapi masih kedengaran mengancam. Kaki tangan bank memandang antara satu sama lain dengan ketakutan. Encik Badrul mula mengeluarkan wang tunai dengan tangan yang terketar-ketar, peluh membasahi dahi Marzuki. Dia mengesatnya dengan lengan baju dari semasa ke semasa, yang lebih menyerlahkan keadaan mentalnya yang tidak stabil. Aisyah memerhatikan segalanya dengan tenang. Matanya tidak pernah lepas dari Marzuki walau sesaat. Dia menilai situasi dalam pecahan saat dan mengira semua kemungkinan. Adakah objek di tangan Marzuki itu pistol betul? Sejauh mana niatnya untuk menembak dan bagaimana untuk menumpaskannya tanpa mencederakan orang awam? Aisyah sedang berfikir beberapa langkah ke hadapan seolah-olah bermain catur. Tubuhnya kini dalam mod siap tempur sepenuhnya. Walaupun dari luar dia kelihatan seperti wanita pertengahan usia biasa, di dalamnya seorang pahlawan yang syarat dengan pengalaman tempur dan perancangan yang tidak terkira telah bangkit. Dia perlahan-lahan mengubah kedudukannya sedikit demi sedikit dengan pergerakan yang hampir tidak disedari. Selangkah dan selangkah lagi, seperti bayang-bayang yang bergerak dalam gambar pegun. Perlahan tetapi mantap. Dia mula bergerak untuk menutup laluan melarikan diri Marzuki. Langkahnya senyap, tanpa bunyi, teknik pergerakan senyap yang dipelajarinya dari pasukan khas. "Semua orang, meniarap sekarang!" jerit Marzuki. Semua orang meniarap di lantai dengan ketakutan. Dan pada ketika itu, Aisyah bergerak selangkah lagi. Matanya sedang membaca bahasa badan Marzuki, berat badan yang lebih tertumpu pada kaki kanan, bahu kiri yang sedikit condong ke hadapan, malah kadar pernafasannya. Dia tidak terlepas walau satu butiran pun. Di dalam kepala Aisyah, sekurang-kurangnya 4 pelan untuk menumpaskannya sudah sedia boleh digunakan serta-merta mengikut keadaan. Ototnya menegang seperti spring yang sedia untuk melepaskan tenaga pada bila-bila masa. Pandangan Marzuki beralih kepada Aisyah. Dia mungkin mula berasa pelik dengan sikap tenang wanita pertengahan usia ini. Ketika orang lain menggeletar ketakutan, wanita ini berbeza. "Makcik, ke tepi!" jeritnya ke arah Aisyah, muncung pistol dihalakan kepadanya. Tetapi riak wajah Aisyah tetap sama, tenang seolah-olah ini adalah kejadian biasa dalam hidupnya. "Apa salah saya, Encik?" Suara Aisyah rata dengan cara yang aneh.
Orang di sekeliling memandangnya dengan terkejut. Tetapi Aisyah hanya bertanya seperti seorang makcik biasa. Soalannya membuatkan Marzuki tergamam seketika. Dia menjangkakan jeritan atau ketakutan, tetapi reaksi dingin seperti ini di luar jangkaannya. Aisyah tidak melepaskan kekeliruan seketika itu. Dia melangkah setapak lagi lebih dekat. Kini jarak antara dia dan Marzuki hanya tinggal 3 langkah, jarak yang cukup untuk melumpuhkannya. Dia merenung jauh ke dalam mata Marzuki. Dalam renungan itu, Aisyah melihat ketakutan, keputusasaan dan yang paling penting, dia melihat kesedihan yang amat mendalam. Lelaki ini bukan sekadar penjenayah biasa. Dia adalah seseorang yang terdesak oleh keadaan sehingga menemui jalan buntu. Tubuh Aisyah berada dalam kawalan sepenuhnya. Nafasnya dalam dan teratur, kadar degupan jantungnya masih normal. Ini adalah kawalan diri sempurna yang lahir daripada latihan dan pengalaman sebenar beribu kali. Matanya menangkap setiap pergerakan Marzuki dan telinganya dapat mendengar dengan jelas bunyi nafas dan langkah kakinya. "Aku suruh ke tepilah." Suara Marzuki menjadi lebih garang. Aisyah dapat merasakan keadaan emosinya semakin rapuh. Itu adalah isyarat bahawa dia mungkin akan melakukan sesuatu yang berbahaya pada bila-bila masa. Aisyah tahu dia perlu bertindak sebelum keadaan menjadi lebih buruk. Dia berpura-pura mengalah dengan menundukkan kepalanya sedikit. Dan dalam pecahan saat Marzuki mengurangkan kewaspadaannya, mata Aisyah bersinar seperti kilat. Aura pertempuran terpancar dari tubuhnya. Kerani wanita di belakang kaunter bergerak sedikit. Pandangan Marzuki teralih ke arah itu seketika dan itulah saat yang ditunggu-tunggu oleh Aisyah. Bagi Aisyah, detik yang singkat itu terasa seperti keabadian. Dalam persepsi di mana masa seakan bergerak perlahan, dia sedang menunggu saat yang terbaik. Jari Marzuki bergerak semakin dekat dengan picu. Aisyah melihat ketegangan ototnya dan tahu serta-merta bahawa dia akan menembak. Tiada masa lagi untuk menunggu. Seluruh tubuhnya memasuki mod tempur sepenuhnya untuk melindungi kedamaian kampung dan untuk melindungi nyawa orang yang tidak bersalah. Aisyah sudah bersedia untuk bertindak. Di matanya terpancar keyakinan penuh untuk menang. Pandangan Marzuki beralih-alih antara pengurus dan peti besi dengan pantas. Pistol di tangannya semakin bergetar. Jari yang dibasahi peluh berada di dekat picu. Nafasnya tercungap-cungap. "Cepat, cepat lagi," jeritnya. Encik Badrul sedang memasukkan wang ke dalam beg dengan tangan yang menggeletar. Kaki kiri Marzuki menghentak lantai dengan gelisah, matanya melilau tanpa henti. Aisyah tidak terlepas isyarat-isyarat kecil itu. Matanya setajam helang mencari kelemahan mangsa. Dia nampak titik graviti Marzuki yang sedikit condong ke kanan dan lutut kirinya yang bergetar perlahan. Keadaan mentalnya yang goyah terpancar jelas pada tubuhnya. Pada ketika itu, Mak Timah memegang dadanya dan berpura-pura hendak rebah. "Aduh!" Jeritan pendek itu diiringi tubuhnya yang seakan-akan mahu tumbang ke lantai. Pandangan Marzuki serta-merta beralih ke arah itu. Dan itulah saat yang ditunggu-tunggu oleh Aisyah. Tubuh Jeneral wanita legenda itu meletus dengan tenaga. Dalam seketika, masa seolah-olah terhenti. Tubuh Aisyah sudah pun bergerak. Tiada bunyi tapak kaki pertama yang mencecah lantai. Tubuhnya meluncur di udara seperti angin. Dalam masa kurang dari 1 saat, Aisyah sudah berada di hadapan Marzuki. Sebelum lelaki itu sempat sedar, tangan kiri Aisyah meluru seperti kilat, menyambar pergelangan tangan Marzuki yang memegang pistol. Serentak itu, tangan kanannya menetak bahagian dalam siku lelaki itu dengan tepat. "Arg!" Marzuki menjerit tetapi sudah terlambat. Jari Aisyah menekan kuat pada titik sarafnya menyebabkan pistol terlepas dari genggamannya. Bunyi pistol jatuh ke lantai bergema, "Bu!" Pergerakan Aisyah baru sahaja bermula. Dia terus berpusing berada di belakang Marzuki dan memulas lengannya ke belakang. Bunyi sendi berkeriuk kedengaran. Marzuki meraung kesakitan. "Arg!" Aisyah mengawal sudut sendi lengannya dengan tenang. Bukan untuk mematahkan tulang, tetapi pada sudut yang menimbulkan kesakitan yang amat sangat sehingga mustahil untuk melawan. Marzuki hilang keseimbangan, tubuhnya jatuh melutut secara automatik.
Pergerakan Aisyah seterusnya lebih pantas. Lututnya menekan belakang Marzuki manakala tangan kanannya menekan tengkuknya. Ini adalah teknik tangkapan terunggul dari pengalaman lebih 20 tahun dalam pasukan khas. Marzuki ditekan rata ke lantai, tidak mampu bergerak lagi. "Jangan bergerak," suara Aisyah dingin dan tegas. Berat badannya mengunci sepenuhnya pergerakan Marzuki dan sendi lengannya masih dalam kawalannya. Semua orang di dalam bank ternganga, terkejut dan kagum dengan apa yang mereka saksikan. Wanita yang kelihatan seperti makcik biasa beberapa saat lalu telah menumpaskan perompak bank dengan seni mempertahankan diri yang sempurna dalam sekelip mata. Mak Timah tersenyum kecil. Encik Badrul menarik nafas lega. Mereka tahu tentang kehebatan Aisyah, tetapi ini kali pertama mereka melihatnya dengan mata kepala sendiri. Telefon polis arah Aisyah kepada pengurus itu dengan suara tenang. Encik Badrul segera mencapai telefon. Orang di sekeliling mula berasa lega, tetapi riak wajah Aisyah masih tegang. Dia terus memerhatikan pergerakan Marzuki, memeriksa nafas dan ketegangan ototnya. Dan pada ketika itu, tangan kiri Marzuki cuba mencapai poketnya. Mata Aisyah bersinar tajam. Dia segera menekan tubuh Marzuki lebih kuat, tetapi tangan Marzuki berjaya mengeluarkan sesuatu dari poketnya. Kilauan sebilah pisau perak memantul cahaya lampu bank. Ia adalah sebilah pisau lipat kecil. "Aku dah tak peduli kalau mati." Bisikan putus asa terkeluar dari mulut Marzuki. Matanya kini kosong, seperti orang yang telah menyerah pada segalanya. Aisyah tidak terlepas pandangan itu. Itu adalah pandangan musuh yang paling berbahaya, musuh yang tiada apa-apa lagi untuk dirisaukan. Tenaga terakhir dikerah dari tubuh Marzuki. Tangan kirinya yang menggenggam pisau dihayunkan ke arah Aisyah pada sudut yang mustahil. Bilah pisau membelah udara menuju tepat ke wajahnya. Orang ramai menjerit ketakutan. Tetapi mata Aisyah tetap tenang. Baginya, seluruh situasi ini kelihatan seperti filem gerak perlahan. Dia dapat meramalkan trajektori pisau itu dengan tepat dan tubuhnya sudah mula bertindak balas. Tangan kanan Aisyah meluru, bukan ke arah bilah pisau tetapi tepat ke pergelangan tangan Marzuki. Detik hidup dan mati yang menentukan nasib mereka berdua akan tiba. Tangan Aisyah menyambar pergelangan tangan Marzuki yang memegang pisau seperti sambaran kilat. Jarinya menekan tepat pada titik pusat tendon dan saraf. Kesakitan yang tajam menjalar ke seluruh lengan Marzuki. Jari jemarinya terbuka secara automatik. ARGHHH, raungan Marzuki bergema di seluruh bank. Segala tenaganya seolah-olah disedut keluar, tetapi dia masih cuba melawan sehabis daya. Aisyah memulas lengannya lebih kuat. Akhirnya, bilah pisau itu tergelincir dari jari jemarinya dan jatuh ke lantai. Bunyi logam bertemu lantai marmar bergema. Kling! Aisyah segera mengangkat lengan Marzuki tinggi untuk mengawalnya sepenuhnya. Wajah Marzuki tersembam ke lantai, nafasnya tercungap-cungap. Kemudian, Aisyah terdengar bisikan perlahan, "Tolong, tolong anak saya." Itu adalah kata-kata penuh keputusasaan dari mulut Marzuki. Suaranya serak, matanya berlinangan air mata. Aisyah bertentang mata dengannya seketika. Apa yang dilihatnya bukanlah pandangan seorang penjenayah, tetapi keputusasaan dan kesedihan yang amat mendalam. Tekanan di tangan Aisyah sedikit mengendur. Dia masih mengawal Marzuki dengan sempurna, tetapi dia mahu mendengar. "Apa maksud kamu?" Suara Aisyah masih tegas, tetapi sedikit lebih lembut dari sebelumnya. Kata-kata yang bercampur dengan esakan mula keluar dari mulut Marzuki. "Anak lelaki saya. Saya tak ada duit nak bayar kos pembedahannya." Kata-katanya terputus-putus. Aisyah memandangnya dalam diam. Kini, matanya dipenuhi emosi yang kompleks, antara pertimbangan sebagai seorang askar yang dingin dan belas kasihan sebagai seorang manusia. "Anak saya hidap leukemia. Insurans tak ada, kilang tempat saya kerja baru saja tutup." Kata-kata Marzuki membuatkan suasana di dalam bank menjadi berat. Beberapa pelanggan mula menunjukkan riak simpati. Mak Timah mengeluh panjang. Aisyah masih menekan tubuhnya, tetapi tekanan itu perlahan-lahan berubah. "Jadi kamu putuskan untuk merompak bank?" Suara Aisyah dingin tetapi terselit nada pemahaman.
Marzuki menyembamkan mukanya ke lantai dan mula menangis tanpa suara. Belakangnya terhinjut-hinjut menahan esakan. Air matanya menitis ke lantai. Anak saya Taufik baru umur 15 tahun. Sebagai seorang bapa, saya tak dapat buat apa-apa untuk dia. Kata-katanya yang lain tenggelam dalam tangisan. Aisyah menarik nafas dalam-dalam, matanya memancarkan kerumitan. Selama 20 tahun dalam pasukan khas, dia pernah melalui situasi tebusan dan krisis yang tidak terkira, tetapi keputusasaan seperti ini adalah masalah yang berbeza. Aisyah masih menindih belakang Marzuki tetapi posturnya sedikit berubah. Sudut pulasan lengannya dilonggarkan sedikit, tekanan dari berat badannya juga dikurangkan. Ia masih merupakan kawalan yang sempurna tetapi dengan cara yang tidak menyakitkan tanpa perlu. Semua orang menahan nafas memerhatikan keadaan. Di dalam bank hanya bunyi esakan Marzuki yang bergema. Tangisannya yang penuh keputusasaan seolah-olah melepaskan segala kesakitan yang telah lama terpendam. Aisyah menendang pisau itu jauh-jauh dengan kakinya, kemudian memeriksa poket Marzuki. Tiada senjata lain. Barulah dia perlahan-lahan mengurangkan ketegangan, tetapi kewaspadaannya tidak pernah luntur. Polis akan sampai sekejap lagi, kata Aisyah dengan suara tenang. Kata-kata itu membuatkan Marzuki menangis lebih teruk. Bukan hanya kerana takut ditangkap, tetapi ia adalah tangisan keputusasaan kerana segalanya telah berakhir. Peluang terakhir untuk menyelamatkan anaknya telah hilang. Tolong, selamatkan anak saya saja pun cukuplah. Dia tidak dapat menyambung kata-katanya. Semuanya tenggelam dalam esakan. Aisyah termenung seketika. Di matanya terpancar pemikiran yang mendalam. Sebagai seorang komander pasukan khas dan sebagai seorang manusia, dia perlu menghadapi keputusan yang rumit. Bunyi siren polis mula kedengaran dari luar bank. Masa semakin suntuk. Aisyah memandang wajah Marzuki buat kali terakhir. Di matanya kini hanya tinggal kekosongan seseorang yang telah menyerah pada segalanya. Demi anak. Kenapa kamu pilih jalan yang salah ini? Suaranya dingin tetapi terselit rasa kesal. Marzuki tidak dapat menjawab. Dia hanya mampu menyembamkan muka ke lantai dan terus menangis. Aisyah masih memegang pergelangan tangannya dengan kemas sebelum berpaling ke arah pengurus bank. Di matanya kini terpancar satu keazaman. Pandangan yang mendalam seolah-olah melihat sesuatu di sebalik situasi di hadapannya. Bunyi siren semakin dekat. Tangisan Marzuki semakin perlahan, seolah-olah api kehidupannya sedang padam. Aisyah masih mengawalnya dengan ketat, tetapi pandangannya tenggelam dalam pemikiran yang lebih mendalam. Walaupun bunyi siren polis sudah tiba di hadapan bank, Aisyah masih mengawal Marzuki. Wajahnya menunjukkan pemikiran yang jauh lebih mendalam daripada sekadar satu tangkapan biasa. Kaki tangan dan pelanggan di sekelilingnya mula bertenang dari ketakutan dan memerhatikan situasi itu. Aisyah perlahan-lahan bangkit dari tubuh Marzuki tetapi masih memegang pergelangan tangannya dengan kemas. Dia membantu Marzuki untuk duduk. Wajah lelaki itu comot dengan air mata dan peluh, matanya bengkak. Aisyah melutut di hadapannya dalam diam. Matanya masih tajam tetapi dipenuhi dengan kedalaman. Pada ketika itu, suasana di dalam bank berubah secara aneh. Semua orang menahan nafas, tertumpu kepada dua orang itu. Di satu pihak, jeneral wanita terhebat negara. Di pihak lain, seorang bapa yang putus asa. Pemandangan yang sangat kontras. Sebagai seorang bapa, kenapa kamu perlu mencari jawapan dengan cara melanggar undang-undang begini? Suara Aisyah perlahan tetapi cukup jelas untuk didengari semua orang di dalam bank. Ia bukan sekadar soalan, tetapi seperti anak panah yang menusuk terus ke dalam jiwa Marzuki. Marzuki mengangkat mukanya memandang Aisyah. Di matanya tiada lagi tanda-tanda penentangan atau kemarahan. Hanya tinggal keputusasaan dan penyesalan yang amat sangat. Saya tiada pilihan lain, Puan. Suaranya serak. Kos pembedahan Taufik lebih RM100,000. Insurans tiada, kilang pun dah tutup. Pandangan Aisyah menjadi lebih tajam. Bibirnya diketap sebelum perlahan-lahan berkata, tindakan kamu tidak menembak hari ini tidak menjadikan kamu seorang bapa yang baik. Kata-katanya dingin dan tegas tetapi bernada hormat. Kata-kata itu membuatkan bahu Marzuki terkulai.
Kamu kata kamu datang ke sini bersedia untuk mati demi anak kamu? Jangan fikir begitu. Mati itu mudah, tetapi untuk terus hidup itu jauh lebih sukar. Suara Aisyah menjadi semakin lantang. Di matanya ada api yang menyala. Bukan kemarahan, tetapi tenaga kuat yang menembusi kebenaran hakiki. Marzuki tidak dapat berkata apa-apa, hanya menundukkan kepalanya, bahunya terhinjut-hinjut menahan esakan. Suasana di dalam bank sunyi sepi. Hanya bunyi tangisan Marzuki yang bergema. Aisyah terdiam seketika sebelum menyambung dengan suara yang lebih lembut. Kalau kamu mahu menjadi bapa yang tidak akan membuat anakmu malu, berdirilah tegak di tempat yang boleh dilihat oleh anakmu. Berdiri sebagai seorang manusia, bukan sebagai seorang penjenayah. Kata-katanya menggegarkan suasana di dalam bank. Air mata mengalir di pipi Mak Timah. Encik Badrul menundukkan kepalanya. Kata-kata Aisyah bukan sekadar teguran, tetapi mengandungi falsafah hidup yang mendalam. Kamu mesti bertanggungjawab atas perbuatan kamu. Itulah gambaran seorang bapa yang sebenar. Jangan lari. Hadapi kebenaran dan beranikan diri untuk menatap mata anak kamu. Kata-kata Aisyah membuatkan Marzuki menangis lebih teruk, seolah-olah semua topengnya telah direntap dan dia sedang berhadapan dengan dirinya yang sebenar. Mati itu sekelip mata, tetapi hidup adalah perjuangan setiap hari. Anak kamu sekarang, dia juga sedang berjuang. Kamu mesti berjuang bersamanya. Bukan dengan pistol atau pisau, tetapi dengan tanggungjawab sebagai seorang bapa. Kata-kata Aisyah kini bukan hanya ditujukan kepada Marzuki, tetapi juga kepada semua orang di dalam bank dan mungkin juga kepada dirinya sendiri. Sebagai seorang askar yang telah melihat hidup dan mati berkali-kali di medan perang, dia lebih tahu tentang nilai kehidupan dan beratnya tanggungjawab. Bunyi ketukan pintu oleh polis kedengaran dari luar. Masa semakin suntuk, Aisyah menghela nafas panjang sebelum meletakkan tangannya di bahu Marzuki buat kali terakhir. Dari sini, ia adalah permulaan yang sebenar. Keputusan kamu akan menentukan masa depan anak kamu. Setiap perbuatan ada akibatnya dan kamu mesti berani menghadapi akibat itu. Itulah jalan seorang bapa yang sejati. Kata-katanya membuatkan Marzuki perlahan-lahan mengangkat mukanya. Di matanya mula kelihatan sinar perasaan. Mungkin keazaman yang bersinar di tengah-tengah keputusasaan atau mungkin cahaya kesedaran. Saya. Marzuki tidak sempat menghabiskan ayatnya kerana pintu bank telah dibuka serentak dengan kemasukan anggota polis. 2 orang anggota polis muda masuk dengan berhati-hati sambil memegang pistol. "Semua jangan bergerak, angkat tangan," jerit seorang polis. Tetapi Aisyah langsung tidak bergerak. Dia masih duduk berhadapan dengan Marzuki, merenung jauh ke dalam matanya. Dalam pandangan itu, kini wujud sesuatu yang melangkaui hubungan antara penangkap dan penjenayah. Ia adalah pemahaman yang mendalam sebagai manusia kepada manusia, atau mungkin pemahaman tentang hakikat kehidupan yang mereka kongsi bersama. Mak Timah mengesat air matanya dalam diam. Encik Badrul menunduk sambil berfikir. Semua orang di dalam bank dapat merasakan apa yang baru mereka saksikan bukan sekadar penangkapan perompak bank biasa. Ia adalah saat di mana jiwa seorang manusia digoncang dan dibina semula. Kini, di hadapan Marzuki, terbentang satu jalan baru. Walaupun bukan jalan yang mudah, tetapi seperti yang dikatakan oleh Aisyah, ia adalah jalan yang perlu dilaluinya sebagai seorang bapa yang sejati. Jalan untuk bertanggungjawab atas perbuatannya dan menjadi seseorang yang boleh menatap mata anaknya dengan bangga. Anggota polis beruniform bergegas masuk ke dalam bank. 2 anggota polis muda dengan pistol di tangan meninjau keadaan. Pandangan mereka tertumpu pada pistol dan pisau di atas lantai, Marzuki yang sedang melutut dan Aisyah yang duduk di hadapannya. Seorang polis menjerit mengarahkan semua orang jangan bergerak dan angkat tangan. Aisyah perlahan-lahan berdiri. Pergerakannya masih penuh dengan ketepatan dan disiplin seorang tentera. Walaupun polis tidak mengenalinya, posturnya yang berwibawa dan pandangan matanya yang tajam membuatkan mereka terhenti seketika. Aisyah memaklumkan dengan tenang bahawa keadaan terkawal dan suspek telah ditahan. Suaranya menandakan pengalaman sebagai seorang komander yang lama.
Kedua-dua anggota polis itu kelihatan sedikit keliru tetapi segera mendekati Marzuki untuk menggari tangannya. Apabila seorang lagi polis meminta kad pengenalan Aisyah, Encik Badrul segera melangkah ke hadapan dan memaklumkan, "Tuan, ini Lieutenant Jeneral Dato' Aisyah, Timbalan Panglima Grup Gerak Khas." Mata anggota polis itu terbeliak kerana terkejut sebelum segera memberikan tabik hormat. Aisyah hanya mengangguk ringan tetapi matanya tetap tertumpu pada Marzuki. Marzuki dibantu untuk berdiri dalam keadaan bergari. Bahunya terkulai lesu, wajahnya masih comot dengan air mata. Ketika polis hendak membawanya keluar, Aisyah melangkah setapak ke hadapan. "Tunggu sekejap," suaranya membuatkan semua orang terhenti. Aisyah mendekati anggota polis itu, matanya kini dipenuhi keazaman yang kuat. Jangan pandang dia sebagai penjenayah semata-mata. Dia juga seorang manusia. Anaknya sedang menunggunya. Kata-kata Aisyah membuatkan polis menunjukkan riak hairan. Seorang daripada mereka cuba menjelaskan bahawa lelaki ini adalah perompak bank dan perlu diproses mengikut undang-undang. Undang-undang tetap undang-undang, potong Aisyah. Tetapi menguatkuasakan undang-undang dan menghormati kemanusiaan bukanlah dua perkara yang perlu diasingkan. Kata-kata Aisyah membuatkan suasana di dalam bank menjadi berat. Mak Timah mengangguk sambil menahan sebab. Pelanggan lain menunjukkan riak wajah berfikir. Aisyah mendekati Marzuki. Wajahnya tetap tenang dan tegas, tetapi di matanya terpancar pemahaman yang mendalam. Dia bercakap perlahan kepadanya, mengatakan bahawa keputusannya salah dan dia mesti bertanggungjawab, tetapi cara dia akan bertanggungjawab itulah yang akan menentukan nilai dirinya yang sebenar. Marzuki mengangkat mukanya memandang Aisyah. Di matanya kini ada penyesalan yang mendalam dan sinar keazaman yang samar-samar. Boleh tolong beritahu anak saya di mana saya berada?" Kata-katanya membuatkan Aisyah terdiam seketika. Riak wajahnya tidak berubah, tetapi dia mengeluh perlahan. "Jangan risau, anak kamu akan tahu." Kata-kata Aisyah membuatkan air mata Marzuki mengalir sekali lagi. Dia perlahan-lahan menundukkan kepalanya. Ia bukan penyerahan kalah, tetapi tanda pemahaman dan penerimaan yang tulus. Nampaknya kata-kata Aisyah turut memberi kesan kepada anggota polis. Sikap mereka menjadi lebih lembut dan layanan mereka terhadap Marzuki berubah. Seorang polis memegang lengan Marzuki dengan perlahan dan memberitahu akan mempercepatkan proses siasatan. Marzuki menunduk hormat kepada Aisyah buat kali terakhir. Ia bukan sekadar permohonan maaf tetapi tanda terima kasih dan penghormatan yang tinggi. Aisyah tetap mengekalkan wajah tenangnya tetapi matanya menyampaikan sesuatu yang berbeza. Ketika polis membawa Marzuki keluar, orang ramai di dalam bank mula berasa lega. Encik Badrul mendekati Aisyah dan menunduk hormat mengucapkan terima kasih. Aisyah hanya menggelengkan kepalanya perlahan dan menjawab bahawa itu adalah perkara yang sesiapa pun akan lakukan. Tetapi semua orang tahu ia bukanlah sesuatu yang sesiapa pun boleh lakukan. Ia adalah gabungan sempurna antara kemahiran tempur seorang bekas komander pasukan khas dengan pemahaman dan belas kasihan yang mendalam terhadap sesama manusia. Ia adalah cara Aisyah menangani situasi dengan gayanya yang tersendiri. Mak Timah datang dan memegang tangan Aisyah dalam diam. Wajahnya yang berkedut memancarkan rasa terharu yang mendalam. "Aisyah, engkau memang kebanggaan kampung kita." Kata-kata itu membuatkan riak wajah Aisyah sedikit goyah, seolah-olah topeng ketegasannya retak seketika. Tetapi dia cepat-cepat kembali tenang dan membalas genggaman tangan wanita tua itu dengan lembut. Pemandangan Marzuki menaiki kereta polis kelihatan melalui tingkap bank. Aisyah memerhatikan kelibat itu sehingga hilang dari pandangan. Di matanya kini terpancar pelbagai emosi yang kompleks, simpati, belas kasihan, keadilan dan mungkin bayangan kenangan masa lalunya sendiri. Beberapa bulan kemudian, kunjungan semula ke Kampung Damai Pahang berlaku beberapa bulan selepas insiden itu. Cahaya matahari awal musim panas menerangi laman kecil di hadapan bank. Lieutenant Jeneral Aisyah masih dalam pakaian biasa membuat rondaan di sekitar kampung. Walaupun langkahnya masih berdisiplin seperti seorang askar, hari ini ia kelihatan lebih santai. Ketika Aisyah berjalan melepasi bank, pandangannya bertemu dengan Encik Badrul yang berada di dalam.
Encik Badrul menundukkan kepala sebagai sapaan hormat. Aisyah mengangguk balas. Walaupun tiada kata-kata yang diucapkan, pertukaran pandangan yang singkat itu syarat dengan 1000 cerita. Penduduk kampung tidak pernah bertanya terus kepada Aisyah tentang kejadian hari itu, tetapi semua orang tahu tentang perompak bank, keberanian Aisyah dan kisah selepas itu. Khabar angin tersebar dengan cepat. Kini Aisyah bukan lagi sekadar Puan Jeneral dari KL, tetapi Puan Jeneral yang melindungi kampung kita. Apabila melalui kedai Mak Timah, wanita tua itu sudah sedia menyambut di muka pintu. Aisyah, sihat ke? Mari masuk makan dulu. Aisyah tersenyum dan melangkah masuk ke kedai itu. Suasana di dalamnya masih sama, meja dan kerusi lama, gambar-gambar pudar di dinding dan bau gulai lemak yang sentiasa harum. Bagi Aisyah, di sinilah tempat di mana masa seakan terhenti. "Mak, kampung kita aman, kan?" tanya Aisyah. Mak Timah mengangguk sambil mencedok gulai panas ke dalam mangkuk di hadapannya. "Aman, Alhamdulillah. Semua sihat." Aisyah, budak tu macam mana sekarang?" Soalan itu membuatkan sudu Aisyah terhenti seketika. Matanya memancarkan pandangan yang mendalam. Mak Timah tidak menyebut nama, tetapi dia tahu siapa yang dimaksudkan. Taufik, anak lelaki Marzuki yang menghidap leukemia. Dengar khabar dia sedang dalam rawatan, Mak. Pembedahan pun dah berjaya. Jawapannya ringkas tetapi syarat dengan cerita. Dia tidak memberitahu Mak Timah bahawa sebenarnya kos rawatan Taufik yang mencecah ratusan ribu ringgit itu sebahagian besarnya baru sahaja dilunaskan oleh penderma tanpa nama yang pihak hospital hanya maklumkan sebagai seorang pegawai dari Kementerian Pertahanan. "Ayah dia pula?" soalan seterusnya dari Mak Timah. Aisyah menarik nafas perlahan. Dengar khabar, dijatuhkan hukuman penjara 3 tahun. Sekarang jadi banduan contoh. Marzuki disabitkan kesalahan cubaan merompak, tetapi kerana tiada tembakan berlaku dan berdasarkan keterangan Aisyah, hukumannya dikurangkan. Kini dia menjalani hidupnya dengan tekun di penjara, bersedia untuk kehidupan selepas dibebaskan. Yang paling penting, dia kini sentiasa berutus surat dengan anaknya, cuba menjalankan tugas sebagai seorang bapa sebaik mungkin. Selepas makan, Aisyah keluar untuk membuat rondaan sekali lagi. Walaupun sama seperti biasa, di matanya kini ada sinar perasaan yang berbeza. Bukan hanya kewaspadaan seorang askar, tetapi perasaan yang lebih mendalam sebagai seorang manusia. Menjelang petang, Aisyah kembali berdiri di hadapan bank, di tempat yang sama di mana insiden itu berlaku. Dia berdiri diam di situ, tenggelam dalam fikirannya. Sepanjang kerjayanya sebagai askar selama lebih 20 tahun, dia telah melalui krisis yang tidak terkira dan mengetuai banyak pertempuran. Tetapi detik singkat di bank kecil ini mempunyai makna yang istimewa baginya. Ia bukan sekadar misi tangkapan atau menyelamatkan tebusan. Ia adalah saat di mana dia berhadapan dengan jiwa seorang manusia dan dalam proses itu, dia turut merenung jauh ke dalam hatinya sendiri. Aisyah melihat pantulan dirinya di cermin bank, bukan seragam dengan 3 bintang di bahu, tetapi seorang wanita pertengahan usia dengan kemeja dan seluar kapas biasa. Namun sepasang mata itu masih dalam dan tajam, tidak berubah. Dia menatap bank itu buat kali terakhir sebelum berbisik perlahan kepada dirinya sendiri, "Aku boleh ajar cara untuk mati, tapi cara untuk hidup, itu urusan kau sendiri." Kata-kata itu mungkin ditujukan kepada Marzuki, atau mungkin juga kepada dirinya sendiri. Bagaimana kisah hari ini? Jika ia telah meninggalkan getaran kecil di hati anda, sudilah tinggalkan komen yang membina ya. Setiap kata-kata anda akan menjadi laluan kepada kisah-kisah yang lebih menginspirasikan pada masa akan datang. Sebelum berpisah, jika anda sudi menekan butang ikuti dan suka, semoga keajaiban kecil akan singgah di hari anda juga. Terima kasih kerana sudi singgah ke ruangan cerita kami hari ini. Terima kasih.